Saya ni daripada dulu lagi lah minat Nurul Izzah. Lepas Anwar Ibrahim, Nurul Izzah lah. Bukan sebab anak beranak, tapi sebab perjuangan Nurul Izzah ni sama macam bapa dia, mirip macam bapa dia. Waktu Anwar Ibrahim dalam penjara dulu, dialah antara orang yang memperjuangkan reformasi untuk menegakkan keadilan untuk ayah dia. Tiba-tiba Nurul Izzah bertanding pula timbalan Presiden PKR, lawan pula dengan Rafizi. Alamak, Rafizi pun saya suka juga, tapi Nurul Izzah ni saya suka dia lebih lagi. Jadi saya fikir, saya nak pilih calon yang mana, nak berkempen untuk siapa. Jadi saya pilih Nurul Izzah lah. Dan saya harap sangat Nurul Izzah ni menang menjadi timbalan Presiden PKR. Kalaulah Nurul Izzah menang menjadi timbalan Presiden PKR, dah tentulah geng-geng pembangkang ni akan mainkan isu nepotism. Bagi saya tak hairan lah dengan geng-geng pembangkang ni kalau nak main isu nepotism. Diorang ni bukan setakat nepotism, bapak nepotism pun yang mainkan isu. Apa yang PMX tak kena? Macam-macam. Daripada dulu zaman Kak Wan sampailah sekarang duk ulang saja isu nepotism ni. Ini daripada belah pembangkang kita ni, dari side kita ni, takkan kita nak mainkan isu Nurul Izzah ni sebagai nepotism. Sedangkan takrifan nepotism tu dengan Nurul Izzah tak sama pun. Nurul Izzah ni bukan dilantik, dia masuk bertanding berlawan dengan Rafizi. Tapi kita ni janganlah pandang dia binti Anwar. Cuba kita pandang orang lain. Dia nak dapat timbalan presiden tu, dia melalui proses yang sama. Bertanding, kalau menang, dapatlah jawatan. Oleh kerana parti PKR ni parti demokrasi, kita berhak untuk pilih mana-mana calon yang kita suka. Maka saya menyokong Nurul Izzah sebagai timbalan presiden PKR, dan saya akan berkempen untuk Nurul Izzah.